Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali di saluran Bantuan MY. Dalam video ini kita akan jelaskan satu perkara penting yang sedang menjadi perhatian ramai penerima bantuan kerajaan, iaitu bayaran sehingga RM500 melalui program Sumbangan Asas Rahmah atau SARA. Ramai yang tertanya-tanya bagaimana jumlah RM500 ini boleh diterima, sedangkan sebelum ini bayaran bulanan yang diterima tidaklah sebesar itu. Jadi dalam video ini kita akan terangkan dengan lebih mudah supaya semua penerima dapat memahami bagaimana pengiraan bayaran tersebut berlaku. Untuk makluman semua, SARA merupakan bantuan tambahan kepada penerima sumbangan tunai rahmah yang dikenal pasti berada dalam kategori miskin dan miskin tegar melalui pangkalan data e-Kasih. Bantuan ini diberikan secara bulanan bagi membantu penerima membeli barangan keperluan asas. Namun begitu, data penerima sentiasa melalui proses semakan berkala. Proses semakan ini penting kerana ia membolehkan penerima STR yang sebelum ini tidak berada dalam kategori e-Kasih berpeluang dimasukkan ke dalam kategori miskin atau miskin tegar sekiranya memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan. Apabila status penerima berubah selepas semakan tersebut, kadar bantuan yang diterima juga boleh berubah. Dalam keadaan tertentu, penerima bukan sahaja menerima bayaran bagi bulan semasa, tetapi turut menerima bayaran tunggakan bagi bulan-bulan sebelumnya yang dikira semula berdasarkan kelayakan baharu mereka. Sebagai contoh, bagi kategori isi rumah, kadar bantuan sebelum ini mungkin sekitar RM100 sebulan. Namun selepas semakan dilakukan dan penerima disahkan berada dalam kategori miskin atau miskin tegar dalam sistem e-Kasih, kadar bantuan boleh meningkat kepada RM200 sebulan. Apabila pengiraan dibuat semula, bayaran bulan-bulan sebelumnya juga akan diambil kira. Sebagai gambaran mudah, bayaran bagi beberapa bulan terdahulu akan digabungkan bersama bayaran bulan semasa yang lebih tinggi. Gabungan bayaran terdahulu bersama bayaran semasa inilah yang boleh menyebabkan jumlah keseluruhan yang diterima meningkat dengan ketara. Disebabkan itulah ada penerima yang berpeluang menerima bayaran sehingga RM500 dalam satu masa, terutamanya bagi kategori isi rumah yang layak selepas semakan kelayakan dibuat. Walau bagaimanapun, jumlah maksimum ini kebiasaannya melibatkan kategori isi rumah sahaja. Bagi kategori lain seperti warga emas tanpa pasangan atau golongan bujang, kadar bantuan bulanan adalah lebih rendah. Oleh itu, walaupun berlaku perubahan kelayakan dan bayaran tunggakan, jumlah keseluruhan yang diterima biasanya tidak mencapai RM500. Selain itu, penentuan status miskin dan miskin tegar dalam sistem e-Kasih dibuat melalui proses pengesahan data oleh agensi kerajaan yang berkaitan sebelum diselaraskan dengan rekod penerima STR. Kesimpulannya, bayaran sehingga RM500 melalui SARA biasanya berlaku apabila status penerima dinaikkan kepada kategori miskin atau miskin tegar selepas semakan data dilakukan. Jumlah tersebut merupakan gabungan bayaran semasa bersama tunggakan bulan-bulan sebelumnya berdasarkan kadar kelayakan baharu. Diharapkan penjelasan ini dapat membantu penerima memahami bagaimana bayaran tersebut dikira serta sebab mengapa ada penerima yang boleh menerima jumlah lebih tinggi dalam satu bayaran.